Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak pengetua yang pengetua kasihi sekalian. Pengetua harap kamu semua sihat, ceria dan berada dalam semangat yang baik hari ini. Hari ini kita masuk episod ke-28 dalam cabaran motivasi 30 hari tanpa henti. Pengetua sangat bangga kerana kamu semua masih setia mendengar, masih berusaha menjadi pelajar yang lebih berdisiplin dan masih mahu berubah ke arah yang lebih positif setiap hari. Anak-anak semua, topik motivasi kita hari ini sangat penting dalam membentuk kejayaan kamu, iaitu bangun awal, otak cerdas. Bangun awal bukan sekadar dikejutkan ibu atau ayah. Ia sebenarnya satu tabiat kejayaan. Satu, bangun awal menjadikan otak lebih segar. Pada waktu pagi, otak kita berada pada tahap paling tenang, paling fokus dan paling mudah menyerap maklumat. Sebab itulah orang yang bangun awal biasanya lebih cerdas, lebih kreatif dan lebih tenang menjalani hari. Yang dua, bangun awal memberi kamu lebih masa. Sebelum orang lain mula sibuk, kamu sudah pun siap bersedia, mandi, solat, sarapan dan mungkin sempat ulang kaji sedikit. Awal pagi adalah masa emas untuk pelajar. Tiga, bangun awal menjadikan hati lebih lapang. Pagi yang tenang bantu kamu elakkan stres, elakkan kelam kabut dan buat kamu lebih fokus di sekolah. Sebab itu pelajar yang bangun awal biasanya lebih ceria, lebih berdisiplin dan lebih yakin diri. Pengetua nak ajak kamu cuba satu amalan mudah. Bangun 20 minit lebih awal daripada biasa. Gunakan masa itu untuk mandi awal, bernafas dalam-dalam, kemaskan meja belajar atau ulang kaji sekejap. Cuba selama 7 hari, kamu pasti akan rasa perubahan besar pada tenaga dan kecerdasan otak kamu. Ingat ya anak-anak semua, keputusan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Bangun awal mungkin nampak kecil, tetapi ia adalah permulaan kepada masa depan yang lebih cemerlang. Baiklah anak-anak pengetua yang dikasihi, pengetua doakan kamu semua menjadi pelajar yang cerdas, kuat semangat dan sentiasa berdisiplin dalam menjaga rutin harian. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI di YouTube supaya lebih ramai boleh dengar motivasi setiap hari. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Jaga diri, bangun awal dan cerdaskan otak setiap hari.